Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Khalid Nordin. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Naib Presiden UMNO. Terima kasih Datuk Seri kerana pagi hari ini bangun, dia kata dia cari baju paling pink yang dia ada. Rasanya Esko Puteri kena sediakan baju pink. Dia tak ada baju pink ni. Boleh Yang saya hormati dan terima kasih juga wakil-wakil dari Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Dr. Muhammad Syafiee, Kekanda Datuk Wira Abdul Razak, yang berbahagia Datuk Seri Ahmad bin Ismail, dan tidak lupa terima kasih kepada pengerusi tetap kita, pengerusi tetap Saudari Farihah Wasli, Timbalan Pengerusi Tetap, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, para perwakilan yang saya kasihi, dan tidak lupa juga tetamu-tetamu kita daripada Kedutaan Singapura. Mana? Kedutaan Australia dan British. Thank you for coming. Thank you. And then rakan kita daripada Barisan Nasional, daripada Bialwanis, MCA, dan juga Ketua Puteri Khimah dan rombongannya. Terima kasih kerana datang. Dan ikon yang kita akan bagi penghargaan hari ini. Terima kasih semua ketua-ketua bahagian, rakan-rakan, dan semestinya yang paling pagi saya nampak hari ini mantan-mantan kita. Lama dah tak pakai pink Terima kasih Kak Ismailina yang selalu tak pernah miss setiap tahun datang ke Pau Puteri. Terima kasih saya ucapkan, dan terima kasih kepada semua rakan-rakan kerana meluangkan masa pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Menjala kelah di hulu lata, jadi santapan jamu bersama. Lafaz bismillah pembuka kata, himpunan tahunan suara bergema. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi kita kekuatan untuk terus berdiri teguh dalam perjuangan. Pada hari ini, kita berkumpul bersama dalam Perhimpunan Agung Pergerakan Puteri UMNO sebagai satu keluarga besar yang bertekad untuk terus membina dan memperkukuh perjuangan parti yang kita cintai. Selamat datang dan selamat bersidang saya ucapkan kepada seluruh perwakilan Puteri UMNO Malaysia. Perhimpunan ini bukan sekadar rutin, tetapi medan kita menyatukan fikiran, memperkuat tekad dan memperbaharui janji perjuangan. Dalam kesibukan dan cabaran yang silih berganti, kita masih dipilih dan memilih untuk berada di sini. Sebagai bukti tetap sedia dan terus setia kepada parti. Tahun ini, kita melangkah dengan penuh semangat dan komitmen yang lebih kuat. Seiring dengan peredaran waktu, kita perlu sentiasa peka dengan keperluan rakyat dan berubah mengikut kehendak semasa. Ini zaman kita. Puteri-puteri yang Alung kasihi sekalian, hari ini kita berdiri dalam satu fasa yang berbeza. Bukan lagi waktu menunggu arah, tetapi saat mencipta hala tuju yang lebih cerah. Puteri hari ini
bukan sekadar pewaris perjuangan, tetapi pencorak masa depan. Saya melihat keberanian, kesetiaan, kesungguhan dalam diri putri-putri semua, dan dengan semangat inilah membuatkan kita masih bertahan. Seikhlas-ikhlas terima kasih Alung ucapkan. Apa yang telah kita saksi dalam pilihan raya negeri Sabah yang lalu? Tadi kita tengok rakan-rakan kita daripada Sabah mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Inilah keluarga putri dan inilah keluarga UMNO. Ia seharusnya menjadi satu jentikan kesedaran buat parti kita. Menimbang mana yang perlu diutamakan serta mengambil pengajaran dan proaktif merangka pelan tindakan. Dalam politik, kemenangan atau kekalahan dalam pilihan raya adalah sebahagian daripada perjalanan. Walau apa jua keputusan yang diterima, kita harus fokus dan tetap terus memandang ke hadapan. Parti ini adalah perjuangan kita, jadi tugas hakiki kita untuk mendapat semula kepercayaan rakyat kembali kepada kita. Kita bangkit, kita melangkah dan kita tuntut kembali kemenangan. Politik adalah persepsi dan persepsi membentuk realiti. Bagi menghadapi cabaran ini, kita perlu fleksibel. Survivor harus bergerak melalui evolusi, bukan tradisi semata-mata. UMNO perlu berani untuk berubah dan bijak sesuaikan diri dengan dinamika semasa demi kelangsungan parti kita. Menunduk kepala menghadap raja, bertentang muka menghadap kawan, bercekak pinggang menghadap musuh. Jika tidak, kita bukan sekadar ketinggalan, tapi terpinggir dari gelanggang perjuangan. Rakyat dah muak janji kosong, yang tinggal cuma harapan yang tergantung. Persepsi umum, ini yang diperkatakan oleh rakyat jelata. Jadi, tugas kita untuk memperbetulkan. Persepsi umum, bila nak undi, harapkan rakyat jadi penyokong, tapi kemudian dibiar terlopong. Ahli politik hidup senang, rakyat dibiar sewenang-wenang. Betul ke? Betul ke? Kalau tak betul, kita yang kena betulkan. Pergi ke Pendang menanam padi, padi ditanam penuh harapan. Janji ditabur waktu mengundi, habis menang lesak perhatian. Tanpa pengundi dan penyokong, parti ini cuma satu entiti kosong. Ingatlah, sokongan mereka adalah nadi yang menggerakkan UMNO hingga ke hari ini. Putri UMNO Malaysia hari ini membawa suara generasi muda. Generasi yang menuntut kejelasan, kejujuran dan keberanian dalam politik. Keberanian untuk bercakap, keberanian untuk bertindak, keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat. Bagi kami, politik bukan sekadar soal siapa berkuasa, tetapi bagaimana kuasa itu digunakan untuk masa depan rakyat, khususnya anak muda. Apa yang telah kita berikan kepada mereka? Apakah kehendak mereka? Adakah kita dengar persepsi mereka? Politik hari ini jarang bergerak secara bersendirian. Dalam demokrasi moden, politik kerjasama merupakan trend global. Politik pada masa kini yang semakin dominan. Kerjasama dan gabungan kuasa adalah sebahagian landscape politik negara kita. Tetapi menerima realiti tidak bermaksud kita hilang prinsip. Gabungan boleh berlaku, tetapi maruah,
Prinsip dan hala tuju UMNO tidak boleh dikompromi sama sekali. Bagi Puteri UMNO, sebelum bercakap soal kerjasama, kita mesti jelas tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Kita tidak boleh masuk ke mana-mana kerjasama politik tanpa arah yang jelas, tanpa pendirian yang tegas dan tanpa strategi yang tuntas. Kerjasama bukan lesen untuk menggadaikan prinsip. Menghilangkan identiti atau berdiam diri bila suara perlu didengar, bukan kerana terpaksa atau demi kelangsungan sementara. Yang penting adalah survival UMNO. Bila kita stabil dan mapan, rakyat juga yakin yang kita boleh ke depan. Puteri UMNO mahu UMNO berada dalam kerjasama sebagai rakan yang relevan, rakan yang dihormati, rakan yang membawa nilai dan solusi, dan rakan yang membawa kebaikan kepada parti. Betul ke? Puteri UMNO menegaskan bahawa sebarang keputusan politik perlu dibuat berasaskan kajian yang menyeluruh, bukan emosi atau kehendak pihak tertentu. Adakah kita ingin menjadi penyebab huru-hara politik negara? UMNO ditubuhkan bukan semata-mata kerana kuasa, tetapi untuk memikul amanah besar menjaga maruah Melayu dan kestabilan negara. Asas perjuangan ini berpaksikan satu perkara yang tidak boleh tergugat, iaitu kepercayaan rakyat. Tanpa kepercayaan, UMNO hilang kewibawaan untuk berdiri sebagai entiti yang mempertahankan kepentingan Melayu. Melayu dan UMNO bagai dakwat dan kertas, satu simbiosis yang akrab dan jelas. Menjaga rakyat adalah menjaga amanat. Justru tanggungjawab kita hari ini bukan sekadar mengingat sejarah penubuhan UMNO, tetapi memastikan roh perjuangan itu terus hidup melalui kejujuran kepimpinan, keikhlasan membetulkan kesilapan, dan kesungguhan memulihkan keyakinan rakyat. Ambil iktibar dari ketidakstabilan politik sejak 2018. Keutamaan UMNO adalah memastikan kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat. Justru Puteri UMNO memohon agar kepimpinan menilai dengan teliti implikasi untuk kekal bersama atau sebaliknya berasaskan kepada matlamat penubuhan UMNO demi menjamin kestabilan politik dan negara. Mengingati sejarah penubuhan UMNO bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi satu peringatan bahawa amanah rakyat mesti terus dipelihara agar UMNO kekal relevan sebagai pelindung bayangkara agama bangsa dan nusa. Asah pedang buat berlawan, saat santai tetap tak lekang. Memang senang waktu berkawan, jangan sampai bertikam belakang. Sabit rumput di waktu senja, tersalah sabit habis diredah. Tabiat melalut usah disengaja, sekali terbibit membawa padah. Hadirin sekalian, Puteri UMNO akan terus memastikan suara wanita muda bukan sekadar didengar, tetapi diambil serius dalam menentukan masa depan negara. Berada di barisan hadapan kepimpinan wanita, kita berdiri bukan sekadar untuk memimpin, tetapi untuk mengangkat isu-isu dihadapi golongan wanita. Wanita masih berdepan cabaran besar di tempat kerja, gaji yang tidak saksama, peluang kenaikan pangkat yang lambat, pengagihan tugas yang tidak setara, gangguan seksual dan sebagainya.
Wanita mengandung dikatakan tidak layak bekerja atau mereka yang tidak diberi peluang hanya kerana telah berkeluarga. Sesetengah syarikat masih tiada sistem pelapor yang berkesan di tempat kerja. Kepimpinan wanita bukan sahaja memberi contoh tetapi juga membuka jalan supaya setiap wanita dan generasi muda di belakang mereka mendapat peluang yang adil untuk berkembang, membawa perubahan yang nyata. Oleh itu, Puteri menggesa agar mekanisme perlindungan dan penguatkuasaan yang lebih berkesan diperkukuhkan bagi menangani semua bentuk diskriminasi di tempat kerja. Agar setiap aduan ditangani secara adil, telus, selamat tanpa risiko balas dendam terhadap pengadu. Tanggungjawab kerajaan pada hadirin sekalian, dalam usaha membangun dan ekonomi negara secara mampan, peranan kerajaan sebagai pemacu utama pembangunan tidak boleh dipandang ringan. Kejayaan sesebuah negara bukan saja diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui keupayaannya melindungi dan memajukan aset tempatan yang menjadi identiti nasional. Sebagai sebahagian daripada kerajaan, kita harus mengambil tanggungjawab yang lebih besar untuk memastikan kelangsungan hidup jenama-jenama tempatan ataupun local brand. Kerajaan harus memperkenalkan polisi yang dapat membantu peniaga-peniaga tempatan untuk berkembang. Apa yang lebih penting adalah sokongan berterusan daripada kerajaan untuk memastikan pelaksanaan polisi ini tidak hanya menjadi satu teori, tetapi sesuatu yang dapat dirasai generasi muda. Ambil contoh anak muda yang berani memulakan jenama sendiri. Kita perlu memastikan mereka mendapat bantuan yang sewajarnya. Bukan hanya dari segi sokongan kewangan, bimbingan dan panduan, tetapi menyediakan satu ekosistem kebersamaan. Kita boleh melihat bagaimana negara-negara seperti Amerika Syarikat memberikan sokongan kepada usahawan mereka. Kenapa tidak kita? Kita perlu bangga dengan produk-produk tempatan. Jangan biarkan anak muda kita malu untuk menyebut ini adalah produk Malaysia. Sama seperti Elon Musk yang membawa nama Amerika Syarikat seluruh negara. Kita perlu meletakkan jenama tempatan kita di mata dunia. Dengan kata lain, dengan kata mudah yang difahami, anak muda hari ini mahukan satu sistem yang mudah dan cepat. Dia nak berniaga, dia perlukan kerajaan untuk bersama-sama mereka di belakang mereka untuk terus menjadi pemacu perubahan ekonomi kepada negara. Betul ke? Ada yang berniaga tak kat sini? Ramai ke? Kita ada kemampuan untuk mencipta dan menghasilkan produk yang berkualiti. Dan menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mendukung produk-produk ini. Ada banyak inisiatif yang kita ada, tapi macam mana kita nak pastikan usaha ini dapat dekatkan rakyat dengan kerajaan? Nak buat anak muda ini rasa mereka disokong dari belakang. Statistik menunjukkan sekitar 1 juta hingga 1.3 juta anak muda terpaksa bergantung kepada kerja fleksibel atau pendapatan sampingan sebagai kerja kedua untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kita ada kemampuan dan kuasa untuk bantu mereka, naikkan perniagaan mereka, secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan mereka kepada kita. Ini zaman anak muda mendunia. Ini kita mahukan anak muda bersama. Tapi apa yang telah kita buat untuk bantu mereka? Setakat menekan bak politik berdegar, namun dalam masa yang sama menjauh mereka dari rasa kebersamaan dan tanggungjawab kepada negara. Terima kasih Tok Mat. Apa tunjuk-tunjuk jam tu? Baru masuk. Lek lu.
Kepada puteri-puteri yang Alun kasihi, dalam menghadapi pilihan raya umum akan datang, kita semua maklum bahawa landscape politik negara hari ini semakin mencabar dan kompleks. Sentimen rakyat berubah drastik, corak sokongan tidak lagi statik dan persaingan pula semakin dinamik. Justru setiap langkah yang kita atur perlu dibuat dengan penuh pertimbangan, kebijaksanaan dan keinsafan terhadap realiti semasa. Namun dalam keadaan ini kita tidak perlu terlalu gairah mengejar jumlah. Bukan semua gelanggang perlu kita terjah. Bukan semua perang perlu kita redah, betul? Fokus pada kekuatan kita, jaga sumber dengan bijaksana kerana kemenangan lahir daripada strategi, bukan sekadar keberanian semata-mata. Tak perlu letak calon semena-mena, tapi tak hirau kekangan yang kita ada. Nak berperang, kena bertenang. Jangan kerana tamak nak berlawan, semua gelanggang nak ditentang. Nanti semua habis gugur bergelimpangan. Bagi rakan seperjuangan puteri, kita harus bersedia. Kerana kita sudah kesutukan masa. Persiapkan diri menjadi calon. Ayahanda Presiden, kami bukan nak calon untuk jaga hati kami. Kami bukan nak calon sekadar mengisi kerusi. Tapi kami nak calon yang boleh menangkan partai. Mulakan persiapan dari sekarang dengan membina kredibiliti dalam masyarakat. Jangan menunggu saat-saat akhir baru terhegeh-hegeh turun padang. Baru buat-buat bertandang. Kita perlu sentiasa berada di hati pengundi. Macam mana nak dekati pengundi, memahami kehendak pengundi, bukan hanya boleh gadi petisi. Maksimumkan semua platform yang ada untuk mendekati rakyat dan menyampaikan idea. Puteri mesti lebih berkeyakinan. Keterlihatan bukan lagi pilihan, tapi satu keperluan. Apa lagi yang kita tak ada, betul? Dah lah cantik, pandai lagi, juruh lagi. Tahu juruh apa? Semua kita ada, betul? Kepimpinan tidak bermula dengan jawatan, tetapi dengan tindakan. Puteri bukan hiasan politik. Puteri adalah tenaga perubahan. Jangan sesekali ragu pada diri sendiri. Kita boleh. Kita layak. Dan sekarang adalah masanya. Ini menjadi ahli puteri bukan sekadar melambangkan sayap sokongan semata-mata, tetapi juga menjadi wakil kepada suara wanita muda. Dalam politik negara, murah atau mahal, kita yang tentukan. Kita perlu memastikan kita bukan hanya sebagai pelengkap struktur parti, tetapi sebagai pemimpin muda yang benar-benar membawa perubahan. Saban tahun kita melaungkan tentang 30% wanita dalam pentadbiran dan politik. Tapi realitinya perkara ini tak terjadi dalam parti kita sendiri. Komitmen yang terus dilafazkan berkali-kali tapi masih belum kita tepati. Ini merangkumi seluruh wanita dalam UMNO termasuk kekanda-kekanda kita. Dalam wanita UMNO yang sekian lama setia berjuang tanpa terkecuali.
Mana calon puteri? Mana calon puteri? Sampai bila kita perlu mengemis hak ini? Kenapa kami didiskriminasi? Apa lagi yang kami tak beri pada parti? Bila puteri nak diketengahkan, mestilah cukup syarat itu dan ini. Tapi bila lelaki nak jadi calon, hilang deposit pun tak peduli. Puteri ni selalu dipandang rendah. Perjuangan kami diambil mudah. Permintaan kami serentak diendah. Apa jua situasi selalu mengalah. Setakat menahan rasa tak sudah-sudah. Tapi sampai bila? Betul tak? Tak apa, Datuk Seri Khalid Nordin, Tok Mak ada, dia rekod tu. Terima kasih Tok Mak rekod. Kepada Sabrina, bukan kuasa aku meletakkan calon. Ini hari ini kita tuntut betul-betul. Siapa yang cakap? Siapa yang cakap? Along tak nak Sabrina jadi calon, itu orang tak berapa cerdik itu. Hari ini kita mahu suara kita didengar. Kalau betul parti nak perubahan, beranikan letak calon puteri. Cuba beri peluang kepada kami. Tak kiralah di PRK ke, PRN ke, jangan sekadar mengisi, betul? Kita tengok kembali ke belakang, UMNO pernah menjadi platform yang membawa pemimpin muda ke hadapan. Kalau dulu kita boleh buat, kenapa tidak sekarang? Ini zaman orang muda. Peluang pun kenalah sama rata. Jika parti masih ragu-ragu memberi peluang kepada wanita muda, maka sebenarnya kita sedang menyimpang daripada tradisi progresif UMNO sendiri. Ini. Okey. Sabar. Nanti habis, tak sampai petang. Sabar, sabar. Sabar, ya Allah. Alonglah minum air. Ha? Oh, Siti Suagung ada. Alhamdulillah. Beri tepukan kepada SUA. Ada satu lagi. Satu lagi. SUA kena dengar lah ni. Adakah kita sudah pun menjadi pemangkin perubahan atau sekadar menjadi ikut-ikutan? Bak lalang ditiup kita ke kiri, ditiup ke kanan kita ke kanan. Fikir-fikirkanlah. Kepada ketua-ketua puteri bahagian, ini adalah tahun ketiga untuk anda semua. Along rasa Arong tak perlu ajar tentang kepimpinan. Kamu semua dah tahu apa nak buat dan ambil tindakan. Ini masanya tengok balik. Apa kelebihan kita untuk pastikan politik kita maju ke hadapan? Adakah sekadar nak duduk menunggu arahan atau merenung semua kekangan? Ambil masa, duduk bincang dan lakukan sumbang syarat
Setiap tahun dalam persidangan ini satu perkara terus dibangkitkan. Cadangan untuk menaikkan had umur puteri ke-40. Dan harus saya tegaskan di sini, mantan-mantan pun ada kat sini ni, kat sana ramai. Terima kasih mantan. Usul ini bukan muncul secara tiba-tiba, bukan bersifat emosi dan bukan juga gila jawatan. Namun sehingga hari ini kita masih menunggu satu keputusan muktamad daripada pengurusan tertinggi parti. Datuk Seri Presiden dan pimpinan yang dihormati Datuk Seri Khalid Nordin, pengurusi usul dan perlembagaan parti ada di sini. Dunia hari ini telah berubah, Datuk Seri. Saya nak tanya dalam dewan ni, berapa ramai yang dalam dewan ni yang dah lebih umur 35 tahun? Cuba angkat tangan. Saya pun. Berapa ramai tenaga yang kita hilang nanti, Datuk Seri? Tengok sendiri. Kita nak fikir macam mana survivor Puteri UMNO untuk 25 tahun lagi. Kami ni punyalah setia nak berada dalam parti. Itu pun parti masih tak peduli. Betul tak? Kami mahu memastikan pelapis yang telah dilatih dalam puteri tidak hilang begitu saja apabila mereka meningkat di usia nanti. Oleh itu, kami ingin mengekalkan bakat-bakat ini sebagai aset parti dan permata kepimpinan supaya pengalaman mereka terus memberi manfaat kepada parti dan generasi pemimpin seterusnya. Langkah ini bukan saja menjaga kesinambungan tetapi juga mengurangkan kerugian besar kepada parti. Maka dengan penuh hormat namun tegas, Puteri UMNO mengharapkan agar perkara ini tidak lagi sekadar didengar tetapi dipertimbangkan dan diputuskan dengan sewajarnya. Ini bukan soal legasi, ini tentang survival puteri. Saya ulang, ini bukan soal legasi, ini tentang survival. Dah mana dah tadi? Hilang lah. Sidang perwakilan yang saya kasihi, kami juga perlu jujur bahawa UMNO tidak boleh berfungsi hanya dengan idealisme. Tanpa pembiayaan yang tersusun, yang bekerja akan keletihan dan yang berjawatan akan terpisah daripada realiti. Orang parti yang bekerja untuk parti tidak disokong, orang dilantik tidak menyumbang dan parti bergantung pada simpati. Sedar tak sedar, UMNO kalah kerana kita. UMNO ditolak kerana kita. UMNO lemah kerana kita. Bercakaran tak sudah, bergaduh sana sini hanya membuat porak-peranda dan menebel ego yang memusnah. Jangan sampai generasi-generasi pewaris parti ini tak lagi rasa empunya dengan parti sendiri, tidak rasa ada kebersamaan dan bangga menjadi ahli UMNO yang dulunya begitu gemilang dipandang orang. Apalagi yang kita ada sekarang. Jika ini berterusan, UMNO tak akan lama bertahan. UMNO bukan milik individu atau kelompok tertentu. UMNO milik semua. Tanggungjawab mempertahankan dan memperkukuhkan parti ini adalah tanggungjawab bersama seluruh ahli. Politik negara memerlukan satu titik noktah kepada pendamaian politik berterusan. Maka satu langkah besar iaitu rekonsiliasi politik nasional perlu dibuat. Pendamaian politik harus dimulakan oleh UMNO. 10 Perdana Menteri juga lahir daripada perut UMNO. UMNO tidak boleh bersifat eksklusif.
Pintu parti mesti dibuka seluas-luasnya kepada sesiapa saja mahu berjuang dan berkawan. Keterbukaan ini kekuatan UMNO dan membuatkan parti kita terus bertahan dan berkembang. Buat UMNO yang dicintai, mari kita kumpulkan kembali setiap jiwa semua yang masih menyayangi UMNO. Kita bina kembali rumah ini, rumah perjuangan yang pernah menyatukan harapan dan pengorbanan. Buat yang mahu kembali, kami tunggu dengan senang hati. Kita sambung ukhuwah yang terlerai. Kita bina impian baru untuk kita gapai. Kita satukan langkah dan tekad demi masa depan bangsa lebih bermaruah dan berdaulat. Parti tidak boleh dibina dengan rasa takut. Tidak boleh digerakkan dengan rasa kepura-puraan. Hadapilah realiti. Akuilah kelemahan parti. Kita bangun, perbetul persepsi dan berevolusi. Ini zaman kita. Kepada rakan-rakan perjuangan puteri sekalian, kita bakal hadapi PRN di dua negeri tidak lama lagi. Ada yang kata mudah untuk kita menang. Ada juga yang kata mungkin kalah ditendang. Kita bercakap tentang hala tuju, tapi apa yang penting adalah hala tuju menuju PRU. Bukan sekadar melulu dan ambil keputusan terburu-buru. Pandangan puteri, kita mampu dan senang untuk menang apabila kita beri apa yang rakyat mahu dan apa yang rakyat harapkan. Kadang-kadang kita leka, tutup mata serta pekakkan telinga dan hanya ikut tekak sendiri. Satu lagi yang perlu ditekankan, jangan ulang naratif anak muda jika pemilihan calon tidak mencerminkan naratif itu. Satu lagi, orang akan persoal, mengapa naratif tak selari dengan tindakan, sembang kencang dan akhirnya akan membuah kecundang. Habis suara. Habis suara lu. Nak lawan suara korang lah tadi. Marilah kita sama-sama mengambil satu langkah ke belakang, memuhasabah diri dan niat perjuangan ini. Jangan sekali meninggi diri, berasa besar dan mendabik dada. Kita berjuang untuk rakyat, bukan kepentingan diri. Kita di sini memikul tanggungjawab amanah yang akan disoal nanti. Suka juga saya untuk saya ingatkan, jangan pernah lupa musang berbulu ayam. Kerana kerajaan BN jatuh, ada pembangkang Melayu yang seronok melihat kerajaan Melayu Islam jatuh. Tapi sekarang terbalik pula. Dialah yang terpaling membela, mengenang semua jasa yang ada. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden sebagai Presiden Parti dan semua kepimpinan yang berada bersama kita hari ini, kita kalah bersama-sama. Jadi inilah masa untuk kita menang bersama-sama. Ibarat telur sekangkak pecah sebiji, pecah semua. Kita mulakan perjuangan ini di saat kita berada di bawah. Jadi marilah kita bangkit semula mencipta sejarah. Kepada puteri-puteri semua, tanya pada diri kenapa kita masih di sini? Kenapa kita masih mahu berada di sini? Kenapa kita masih yakin dan percaya kepada parti ini? Kerana jawapannya hanya ada dalam diri kita sendiri. Kepada semua ahli puteri, Alun menyeru agar kita terus berjalan tanpa henti. Jika jatuh, bangunlah sekali lagi. Teruskan perjuangan dan terus jalan ke hadapan. Kita bukan saja pemimpin hari ini, tetapi pemimpin masa depan yang mengangkat suara wanita muda sampai bila-bila. Survival UMNO yang puteri tegaskan bukan bermaksud sekadar bertahan, memastikan UMNO tidak mati, tetapi beradaptasi untuk kembali relevan.
Kita akui kelemahan, tapi bukan lagi waktu untuk selesa berada dalam mood bertahan. Kami sayangkan UMNO dan sampai bila-bila pun kesetiaan ini akan tetap utuh. Rumah ini akan selalu menjadi tempat kami berteduh dan akan kami perkukuh. Andai gelap kami bersuluh membawa panji perjuangan yang tak pernah runtuh. Buat puteri yang selamanya Alun kasihi, semoga setiap usaha kita dipermudah langkah. Setiap niat dipeliharakan makna dan hikmah, walau cabaran datang mencelah. Puteri tidak gentar, tidak rebah, pantang berundur, pantang menyerah. Kerana kejayaan milik mereka yang terus melangkah. Lena puteri indah bermimpi. Datang pengiran mahu bertandang. Semangat puteri tidak bertepi. Berganti tahun tetap gemilang. Datang pengiran di dini hari, bawa sejambak jambangan mekar. Puteri tak akan mengundur diri, UMNO keramat terus mengekar. Jambangan mekar indah ditatang, jadi bualan kisah penglipur. Semangat membakar, PRU datang, puteri UMNO sedia tempur. Kisah penglipur menghibur sukma, penuh nasihat juga amanat. Hikmat disubur, bangkit bersama, demi UMNO parti keramat. Nasihat amanat lekat di hati, buat temani saat gelita. Puteri UMNO Satria Parti zaman ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.